ke apa, tak payah. Mobile Legend ni, apa yang kau perlu menunjuk, kau tahu tak apa benda? Kau tahu tak apa benda yang kau tunjuk? Apa benda Fik yang perlu tunjuk dekat Mobile Legend ni Fik? Okey, kau pergi dekat profile kau, kau pergi dekat Mega Collector kau tu kan, Wallet Collector tu awek akan tengok skin kau dulu bro. Sebelum dia tengok muka kau yang kau tunjuk dekat album tu kan, dia akan tengok skin kau dulu. Kalau skin kau banyak, memang dia automatik melekat dengan kau. Lagi apa Fik kalau nak bagi awet melekat dengan kita Fik? Okey. Pertama sekali adalah skin. Kedua, engkau kena jadi pro player tu. Pro player seperti siapa Fik? Seperti aku. Dah lah pro player, lepas tu King of KDA lagi. Oi. Baru real guys. Ini kau tunjuk motor kau flex motor kau lah, apalah.